Salam sejahtera, saya Abang Daniel Hakim bin Abang Bunsu, nombor matrik 97901, akan membentangkan poster kajian saya yang bertajuk Bagaimanakah peranan pengurusan pameran yang kreatif dapat menarik minat golongan muda terhadap budaya Iban di Sarawak. Pengenalan. Kajian ini dijalankan adalah untuk meneliti tentang pengetahuan masyarakat tentang peranan pengurusan pameran yang kreatif dapat menarik minat golongan muda terhadap budaya Iban di Sarawak. Kajian ini juga dijalankan adalah untuk melihat keberkesanan peranan pengurusan pameran kreatif terhadap menarik minat golongan muda tentang budaya Iban di Sarawak. Kita beralih kepada objektif kajian saya. Yang pertama adalah mengenal pasti kepentingan pengurusan pameran yang kreatif. Yang kedua, mengkaji bagaimana peranan pengurus pameran yang kreatif dapat menarik minat golongan muda terhadap budaya Iban di Sarawak. Yang ketiga, sejauh manakah keberkesanan peranan pengurus yang kreatif dapat menarik minat golongan muda terhadap budaya Iban di Sarawak. Kita beralih kepada permasalahan kajian saya. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan tentang pengurusan pameran yang kreatif menyebabkan golongan muda kurang minat terhadap budaya Iban di Sarawak. Yang kedua, pihak pengurusan pameran tidak mendapatkan latihan atau kursus yang setimpal dengan program yang ingin dilaksanakan atau bidang yang diikuti. Untuk kaedah kajian saya, kaedah kajian yang digunakan adalah secara kuantitatif. Pengumpulan data telah dilakukan menggunakan Google Form sebanyak 50 orang responden. Untuk dapatan kajian saya, yang pertama, sebanyak 86% masyarakat pernah mengunjungi pameran yang berkaitan dengan budaya Iban di Sarawak. Yang kedua, sebanyak 56% menjawab sangat setuju dan 30% menjawab setuju bahawa elemen kreatif dalam pengurusan pameran itu penting. Yang ketiga, sebanyak 56% menjawab sangat setuju bahawa pendekatan kreatif dalam pengurusan pameran mampu menarik minat golongan muda. Yang keempat, 66% menjawab sangat setuju keberkesanan peranan pengurus pameran yang kreatif dalam memupuk minat golongan muda terhadap budaya Iban di Sarawak. Yang kelima, sebanyak 64% menjawab sangat setuju pengurusan pameran yang kreatif secara keseluruhan berjaya menjadikan budaya Iban lebih relevan untuk golongan muda di Sarawak. Untuk analisis kajian ini, data yang dikumpul melalui kaedah kuantitatif ini menunjukkan bahawa peranan pengurusan pameran yang kreatif ini mampu untuk menarik lebih banyak minat golongan muda terhadap budaya Iban di Sarawak. Seperti yang anda dapat lihat di dalam poster ini adalah Google Form yang saya gunakan. Terdapat 5 soalan yang saya beri. Yang pertama adalah, adakah anda pernah pergi ke pameran berkaitan dengan budaya Iban di Sarawak? Yang kedua, pada pendapat anda, adakah elemen kreatif dalam pengurusan pameran itu penting? Yang ketiga, sejauh manakah anda bersetuju bahawa pendekatan kreatif dalam pengurusan pameran itu mampu menarik golongan muda? Yang keempat, sejauh manakah keberkesanan peranan pengurus pameran yang kreatif dalam memupuk minat golongan muda terhadap budaya Iban di Sarawak? Yang kelima, adakah pengurusan pameran yang kreatif secara keseluruhan berjaya menjadikan budaya Iban lebih relevan untuk golongan muda di Sarawak? Kita beralih kepada cadangan. Cadangan saya yang pertama adalah melaksanakan program pameran yang lebih menarik dan kreatif untuk menarik lebih banyak golongan muda. Yang kedua, menghantar pihak pengurusan menjalani latihan supaya dapat mengasah lebih banyak bakat mereka. Yang ketiga, memilih pihak pengurusan yang bagus dan kreatif untuk mengurus pameran tersebut. Untuk kesimpulan, kajian ini mendapati bahawa pengurusan pameran yang kreatif penting dalam menarik minat golongan muda terhadap budaya Iban di Sarawak. Kurangnya pengurusan pameran yang baik menyebabkan golongan muda pada masa sekarang kurang pengetahuan dan minat terhadap budaya Iban di Sarawak. Dengan pengurusan pameran yang kreatif, semestinya kita dapat menarik lebih banyak minat golongan muda terhadap budaya Iban dan kita juga akan mampu untuk memperkenalkan lagi budaya Iban ini ke peringkat antarabangsa. Sekaligus
dapat menambahkan dan memajukan lagi seni dan budaya yang ada di Sarawak. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.